Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Mariam Hana dari Studio Best TV, TV PSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 14 April 2025, telah diadakan Majlis Penyampaian Watika Pemimpin Muda SK Tengku Baria 2025. Pemimpin muda terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pembimbing rakan sebaya, pengawal SPBT dan kru Best TV, TV PSS. Pengawas sekolah seramai 51 orang, pengawas PSS seramai 48 orang, pembimbing rakan sebaya seramai 23 orang, pengawas SPBT seramai 13 orang dan kru Best TV seramai 12 orang. Ucapan Puan Guru Besar Cikgu Norzi Rohayu binti Jusoh, Guru Besar SK Tengku Baria. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Tuan Haji Syahrul Nizam bin Rasid, Pegawai Perhubungan Sekolah PPD Kuala Terengganu. Majlis Penyampaian Watika Pemimpin Muda Tengku Baria tahun 2023. Bacaan ikrar pengawas telah dipimpin oleh Ketua Pengawas Adik Muhammad Thaqif Rizkin bin Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Cikgu. Boleh Cikgu ceritakan apakah aktiviti yang diadakan pada hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini telah diadakan majlis penyampaian watika pelantikan bagi pemimpin muda yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas SPBT, pembimbing rakan sebaya dan kru Best TV, dan telah disempurnakan oleh Pegawai Perhubungan Sekolah PPD Kuala Terengganu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.